إلى مقرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأحمدون وإلى مشايخنا المسلمين أجمعين خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين وخصوصا إلى حاجاتنا ومحفوظنا ودعائنا وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ موصولهم وقرآنهم ومن ينتصر إليهم شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اجعلنا من المتقين اللهم أحينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء اللهم نجنا من القوم الظالمين آمين يا رب العالمين. Nanti seorang ikut saya ni tak ada. Jadi saya suruh lepas tu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ikut saya nak. Seorang tak ada nak lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan dihimpunkan matahari dan bulan daripada cahayanya. Mudah-mudahan itu dihapuskan. Dan dihapuskan matahari dan bulan daripada cahayanya, maka jadi kelam keduanya, menjadi gelap.
atas mereka itu, yakni mereka itu sekalian makhluk di padang mahsyar. Dan jadilah langit dunia di atas mereka itu. Maka berkisar-kisar dia. Berkisar-kisar mana berlegar-legar dia, dengan sebesar-besarnya di atas kepala mereka itu. Dan segala makhluk menilik kepada demikian huru-hara itu. Maka antara mereka itu, demikian itu tiba-tiba pecah-pecah langit dengan setebal-tebalnya di atas kepala mereka. Dan adalah tebalnya 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit itu. Maka apalah huru-hara tak kala mendengar suara pecah langit itu. Pendengar mereka itu, pendengaran mereka itu. Kemudian maka turun malaikat daripada tepinya kepada bumi dengan mengucap takdis bagi Tuhannya. Maka terkejut segala makhluk daripada sangat besar tubuhnya, yakni tubuh malaikat itu, dan huru-hara dan huru-hara suara mereka itu takut bahawa ada mereka itu menyuruh mengambil segala makhluk kepada neraka. Maka apabila hadir mereka itu sekaliannya pada mauqif dan berhimpun isi 7 petala langit dan isi bumi yang ke-7, maka ditambahkan panas matahari kadar 20 tahun daripada kemudian, maka dihimpunkan, maka dihampirkan daripada segala makhluk seperti hampir anak panah dengan busarnya. Busurannya, jadi busurannya. Atau dulinya, itu dulinya. Mudah-mudahan 2 kalinya. Dan tiada pada hari itu
bayang-bayang tangan, melainkan bayang arash, bayang arsyur rahman. Maka setengah daripada manusia, mereka itu yang adalah mereka itu padanya, dan setengah mereka itu mereka yang ada ia di dalam panas matahari. Soalnya sebenarnya telah dihanguskan dia, jasanya telah habis daripada makhluk hingga dihulurkan tangannya, nescaya dapat dicapainya akan dia, yakni akan matahari tadi. Dalam hadis dia kata Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala hampirkan matahari itu 1 mil di atas kepala. Maka sahabat-sahabat bertanya, berapakah jarak 1 mil itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, sejengkal. 1 mil itu maknanya 1 jengkal, bukan 1 batu. 1 jengkal di atas kepala. Dan digandakan panasnya atas setengah kaum kadar 70 kali ganda daripada panasnya pada ketika hari yang sangat panas, iaitu pada dunia ini. Matahari ini panasnya berapa darjah? 15 juta darjah Fahrenheit panas dia. Itu masa di dunia. Dan kita di dunia ini, kalau 40 darjah sampai kat kepala kita pun tak boleh demam. Cuaca yang normal bawah 40, 38 ke bawah. Dalam 40 boleh demam kan? Itu jauhnya berapa jauh tu dah jadi 40? Ha? 152 juta apa? Ha? Kilometer. 152 juta kilometer. Ini 1 jengkal atas kepala. Kita berjalan tak sampai 152 juta kilometer. Kita berjalan selama hidup kita ni tak sampai lagi 152 juta kilometer. Kalau kereta kita nak jual, orang tengok-tengok mileage dia 500,000, orang tak beli. Ini kereta nak kodem kan. Itu baru 500,000 kilometer. Kereta ni nak kodem kan. 152 juta kilometer pergi ke mana ni? Pusing bumi ni pun tak sampai 152 juta kilometer. Pusing bumi 4 bulatan tak sampai. Daripada kutub utara sampai kutub selatan, kalau ditebuk kutub utara sampai kutub selatan tu baru 12,000 kilometer.
Tubuh jauh tu. Kalau 152 juta kilometer, tubuh dah panas dah, tak tahan dah kita. Nanti matahari tu digandakan 70 kali ganda daripada kepanasan dunia. 15 juta kali 70 diletakkan di atas kepala kita sejengkal. Macam mana rasanya? Terbakar badan kita, tapi tak mati. Kita hidup di pada masa ni antara hidup dan mati. Nak kata hidup, nak kata mati masih hidup. Nak kata hidup tapi macam mati. Bayangkan macam mana. Tapi kita tak serik-serik dengan dosa, dengan maksiat, dengan fahsyat, dengan munkar, dengan munafik yang kita berbuat. Tak rasa takut pun dengan Allah. Tak rasa takut pun dengan cerita yang begini. Kita dengar cerita akhirat ni macam dengar penglipu lara sedang bergebang. Barang siapa yang mendengar berita-berita azab akhirat ni macam dengar berita penipu lara sedang bergebang, itu maknanya hatinya sedang mati. Hati dia dah mati. Hati dia sudah mati. Tak timbul pun rasa ketakutan, keinsafan, kesedaran, lalu nak bertaubat. Takut akan berita yang macam ni, takut kena kita nanti. Tak rasa takut pun, selalu dia. Itu namanya hati sudah mati. Sebab apa? Hatinya dipenuhi dengan kemunafikan. Bila hati penuh dengan kemunafikan, maka hati itu jadi mati daripada menerima hidayah dan taufik Allah. Maka bila dia mendengar khabar-khabar akhirat, khabar-khabar tentang syurga, neraka, nikmat dan azab dan sebagainya, tidak menumbuhkan kesedaran dan keinsafan. Maka dia dengar itu seperti membaca berita, seperti mendengar orang baca berita dunia jam 8. Tak terasa apa. Jadi kalau kita nak tahu hati kita dah mati, kita cek tengok. Bila kita dengar perkara lagu ni, apa kita rasa? Tak rasa apa. Mati dah hati tu. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bila Nabi cerita tentang azab-azab dan sebagainya, mereka menangis, terketar, takut. Itu tanda hati mereka suci, bersih. Hati mereka ingat kepada Allah. Kita ni tak boleh ingat Allah. Kita ni degil. Kita ni tiul. Kita ni hina. Kita ni orang yang celaka. Tahu, tapi kita buat-buat tak tahu. Kita reti, tapi kita degil. Sebab tu kita jadi bangang benak lagu ni. Bertambah ilmu tak bertambah amal. Bertambah pengetahuan tak bertambah ketakwaan. Takwa pun tak ada. Lebih dahsyat lagi, bertambah ilmu, bertambah kemunafikan. Wal'iyadzubillah. Kita ni situ. Bertambah ilmu, bertambah kemunafikan. Bertambah pengetahuan, bertambah dosa fahsyat dan munkar. Itu dalam kita dah mati. Kita takut hanya sebentar sahaja barangkali. Tapi habis ceramah, habislah perasaan takut. Balik kepada asal. Kadang-kadang tak ada rasa apa pun.
Dengar ceramah, tak dengar ceramah, syukur. Bahkan marah pula kat penceramah. Gila apa ustaz ni? Cerita bagi orang takut je. Bila orang nak bencana ekonomi dan orang takut. Itu satu penyakit. Ada setengah tu gila apa ustaz ni? Siapa mengajar punya lama, dah masuk isyak tak sambung-sambung lagi. Bila nak berhenti? Tak ada langsung rasa apa? Rasa nak menampakkan ilmu, biar rasa takut dengan Allah tu tak hilang. Jadi kita sadarikan diri kita. Kita sadarkan diri kita. Adakah aku ni sudah munafik? Cuba tanya. Aku dengar ceramah, tak pernah menaikkan semangat keimanan. Aku dengar pengajian agama, tak pernah nak hilangkan sifat kemunafikan. Aku pergi kuliah agama, belum pergi rupa tu, balik pun rupa tu. Dulu pun rupa tu, lagi pun rupa tu. Tak ada perubahan. Apakah nasib aku ini? Apakah pengakhiran hidupku ini akan menjadi orang yang celaka? Cubalah kita duduk tanya diri kita. Tanya selalu. Wahai diriku, wahai diriku, kamu tak tahu bila ajalmu? Wahai diriku, wahai diriku, kamu tak tahu kecelakaan bakal menantimu. Sudah tua, amal belum ada. Sudah tua, kenal Allah belum lagi. Kamu duduk berangan nak jadi orang kaya, padahal kubur memanggil-manggil. Kamu berangan mendapat nikmat dunia, padahal azab neraka sudah menunggu. Wahai diriku, ingatlah kamu akan menemui kecelakaan kalau tidak dengan rahmat ilahi. Ada kita menyedarkan diri kita. Diri kita ni hendaklah disedarkan umpama orang yang tidur makan ubat tidur. Orang tertidur dengan sebab makan ubat tidur memang payah nak dibangunkan. Tak makan ubat tidur pun payah, terajang pintu pun tak bangun. Bunyi jam, tak payah bunyi jam, bobok pun dia belum bangun. Jadi ketiduran kita ini menyebabkan kita tidak ambil hairan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang munafik dan sebagainya. Jadi kita nak kejutkan diri kita daripada ketiduran itu. Hendaklah selalu dihentam-hentamkan hati itu dengan khabar-khabar kesedaran, khabar-khabar keinsaban. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hati itu taklah selalu diberi peringatan demi peringatan demi peringatan supaya jangan lupa. Kita tengok had laju. Peringatan 80 km sejam. Kau bawa sampai 100, kena speed track. Jangan marah dekat polis yang tembak lajuan kamu. Salah sendiri, dia letaklah kawasan 80 km sejam peringatan tu. Tapi kita buat ingat tak ingat. Kita buat sambil lewa. Tiba-tiba kena saman nak bawa. Begitulah kita. Tiba-tiba mati tengok amalan kita jadi ahli neraka. Masa tu penyesalan yang tidak berkesudahan. Baik, habis. Matahari masalah ni redup-redup pun tak tahan panas. Tambahlah matahari duduk baca atas pada sedekai tak belah. Tu pun tak kisah juga. Tak ada ambil pot, tak ada ambil heran.
tak ada ambil keinsafan, tak ada ambil kesedaran. Nak jadi apa kita? Nak jadi apa kita? Baik. Jadi diri kita itu hendaklah sering diberitahu. Siapa nak beritahu kita? Kita sendirilah kena beritahu diri kita. Ayuhai diriku, sampai bila kamu akan berterusan begini, umur sudah tua, Tuhan belum dikenali, solat tak pernah kamu khusyuk, makan kamu lupa kepada yang Maha Memberi. Ada tak kita berpesan kepada diri kita? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita ada pesan tak kat diri kita? Kita kalau nak pesan kat orang di sini, kita tak pesan. Nak jadi mukammil tapi tidak kamil. Dengan kalau nak jadi mukammil, kalau diri belum kamil, kalau sangat nak beritahu ke orang, tapi kat diri sendiri dilupakan. Jadi kalau setiap kali kita nak beritahu ke orang, kita beritahu kat diri kita sendiri. Setiap kali nak beritahu kat orang tu, kita niat nak beritahu dekat diri aku sekali, bukan kat dia saja. Kat diri sendiri pun nak kena beritahu juga. Macam saya ada beritahu kat tuan-tuan ni, saya beritahu sekali kat diri saya. Seperti mana Khatib selalu menyebut di atas mimbar, saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan agar bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tok Khatib pun makan haram. Macam mana? Tok Khatib pun makan gaji buta. Saya kerja tak pergi. Tipu kata ada urusan, pergi masjid. Dia gaji habis, tak makan haram dulu. Tu orang agama. Ada Pak Ustaz, duit guru takmil satu, tapi kuliah tak pergi. Pasal apa? Pergi tempat lain, 2 gaji dapat. Tak pergi dapat, tak pergi pun dapat. Tak makan haram dulu. Lepas dah kepala, sebut kat orang halal haram, halal haram. Habis macam mana kita yang jahil ni nak jadi baik? Kalau orang alim lagu tu pun hantam yang haram, makan haram, tak rasa takut pun. Kita ni ialah, kita ni jahil, tak kerti. Saya pun jahil juga. Orang yang panggil Ustaz, orang bubuh nama Ustaz, siapa suruh, saya tak kabur, saya Ustaz. Jadi berpesanlah kita kepada diri kita, sambil-sambil nak pesan kepada orang. Terutama sekali pesan pada diri kita, sambil-sambil berpesan kepada orang. Jangan pesan ke orang saja kat diri sendiri, tak pesan. Selagi orang tu jadi baik, kita masuk neraka. Ada murid masuk syurga, tok gurunya masuk neraka. Macam ayam dengan tuan ayam, ayam bapak masuk syurga, pasal gelap tuan bayang subuh. Mati dua-dua, ayam masuk syurga, tuan ayam masuk neraka. Pasal apa? Tak bangun ayam subuh. Dia tu bagi makan kat ayam dia. Bolehkah tumpang tui ayam tu masuk syurga? Tak ada.
Mati nanti masing-masing bawa amalan masing-masing. Nak tumpang-tumpang duit kita dah. Baik, kita ingatkan diri kita. Kita ni banyak sifat munafik. Minta Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat munafik. Aku ni banyak sifat munafik, ya Allah. Kalau tidak dengan keampunan dan keredaanmu, terazablah aku di dunia dan di akhirat. Azab ni ada beberapa waktu. 3 waktu. Masa hidup di dunia, masa sakaratul maut, dan masa selepas maut. Itu 3 waktu azab yang akan didapati oleh manusia yang mujrimi, yang berdosa, yang menzalimi diri sendiri, yang bersifat dengan sifat-sifat kemunafikan. Apatah lagi dah jadi murtad, jadi kafir. Awal ni ramai orang yang buat benda-benda murtad, tapi tak tahu benda tu murtad. Bila kita kata barang siapa berbuat demikian maka jadilah begini, dia kata kita tuduh dia kafir. Inilah masalah dia, manusia tak ambil heran dengan kafir, dengan murtad, dengan syirik, dengan munafik. Yang dia fikir macam mana nak cari rezeki, dia ada masyuk neraka, dia tak fikir. Siapa? Kita tu. Dengan tulis jari kau orang, kita ni lah. Kita ni. Bila kita nak insaf, kita pun tak tahu. Kalau tidak dengan pertolongan Allah. Jadi jangan putus asa minta tolong dengan Allah. Walaupun katanya susah nak jadi baik. Lafazkan taubat tu dah 1000 kali, tapi dah ulang dosa, tak boleh nak jadi baik. Maka pesan Syekh Atha'illah As-Sakandari dalam hikam, dia kata apa? Jangan putus asa minta tolong dengan Allah. Jangan putus asa minta tolong dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Baik. Dan adalah setengah daripada as-salam. Apa dia as-salam? Iaitu orang-orang soleh yang terdahulu. Yang dikatakan juga salafus soleh. Berkata ia, jikalau naik matahari atas bumi seperti kelakuan ia naik pada hari kiamat, nescaya dibakarnya akan bumi. Jadi terbakar bumi ini. Pasal apa? Panasnya matahari pada hari itu. Dan hancur segala bukit, dan kering segala sungai. Maka apabila menilik seorang baginya, nescaya terkejut ia. Dan sangatlah bertambah-tambah kekeruhannya, serta sangat bersesak segala umam dan piciknya. Nescaya bersesak segala umam
Ini segala umat ini. Dan picinya, sempitnya. Dan bertolak-tolak setengah dengan setengahnya. Dan jatuh tapak kaki setengahnya atas setengahnya. Dan hampir putus batang leher daripada sangat dahaga. Maka saya telah berhimpunlah atasnya pada demikian mauqif itu. Bukan mauqif, perhimpunan itu, tempat perhimpunan itu. Panas matahari dan panas bersesak-sesak mereka itu, dan limpah beluh mereka itu. Ini melimpah beluh mereka itu atas muka bumi. Ini tempat perhimpunan itu, atas kadar martabat mereka itu. Ada yang hanya melimpah belum sampai tumit saja, ada sampai betis, ada sampai lutut, ada sampai paha, ada sampai pinggang, ada sampai perut, ada sampai dada, ada sampai leher, ada sampai mulut, ada sampai hidung, ada sampai mata, ada yang tenggelam. Bergantung kepada keimanan mereka kepada Allah semasa hidup di atas muka bumi dulu. Orang munafik pada hari itu berjalan dengan muka. Orang munafik pada hari itu berjalan dengan muka. Kita jangan tuding dari kita kepada orang itu, orang ini munafik. Kok kita pun munafik. Sebelum tuding jari orang tu munafik, orang ini munafik, baiklah kita tuding dekat batang hidung kita sendiri. Aku pun banyak sifat munafik. Aku pun banyak buat salah dengan orang, dengan manusia, dengan Allah. Nak jaga rumah orang buat apa, baik jaga rumah aku dululah. Jaga rumah orang sementara dengan menjaga diri sendiri. Penting jaga diri sendiri, kemudian jaga rumah orang. Jangan jaga sendiri saja tapi tak jaga rumah orang, tak boleh. Kita penting diri sendiri saja, tak pentingkan umat. Jadi namanya kita ni selfish. Orang yang hanya penting diri sendiri, nak masuk syurga, tapi tidak mahu memikirkan masalah umat yang masih lagi tak ketahuan, itu jadi namanya kamil bi ghairi mukammil, tempatnya dalam neraka. Ada orang lagu tu, dia kata dia nak bersihkan diri dia, orang lain nantilah dulu. Tak apa. Tapi kalau dia kata aku nak bersihkan diriku, wali ke sapi, yang tu tak boleh. Kalau dia kata dia nak bermuzlah dulu, dia mengaji dulu, nak tamatkan ilmu dulu, nanti aku dah reti, aku nak sampaikan pada orang, itu tak apa. Itu yang sebaik-baiknya. Hilangkan kejahilan diri dulu, merepair diri dulu. Nanti dah ada ilmu, diri pun sudah terbaik, sudah terbaiki, sudah terrepair, barulah kita sampaikan ilmu kepada orang, baru mudah-mudahan jadi barakah. Itu tak apa. Jangan pula setengahnya dah hati, dah pandai je, dia nyalahkan orang, menerakakan orang, mendosakan orang, mengazabkan orang. Diri sendiri yang banyak dosa tak disedari, tak dinampakkan. Macam pepatah Melayu kata, gajah mati depan mata tak nampak, tungau mati seberang lautan, kasyap nampak sangat. Ini pun satu penyakit. Yang satu penyakit juga. Penyakit apa tu? Penyakit munafik.
Jahat orang nampak, jahat sendiri tak nampak. Kekurangan orang nampak, kekurangan diri sendiri tak nampak. Itu namanya orang yang celaka. Insanus syaqaw. Kita ni orang celaka ke tak? Kita ni orang celaka. Kalau tidak dengan rahmat Allah, kecelakaan kita sampai yaumul qiyamah. Kita ni orang hina ke tak? Kalau kita tak dirahmati Allah, terhina kita sampai yaumul qiyamah. Jadi takut keadaan diri itu selalu menghina-hina diri, selalu mengaku kebodohan, kemunafikan, jangan sampai terasa diri itu baik, jangan sampai terasa diri itu sudah mulia, sudah banyak amal, sudah banyak pahala. Orang yang rasa dirinya sudah ada ilmu, banyak amal, banyak pahala, itulah tanda-tanda kecelakaan yang maha besar menanti diri. Dengan dia rasa diri itu baik, dengan dia rasa diri itu adil, dengan dia rasa diri itu dah reti, tak apa dah, aku tak ngaji pun, aku tak pandai. Itu tanda-tanda kecelakaan. Kita nak tengok kita ni ahlus syaqawah atau ahlus sa'adah, di situ kita tengok. Lalu orang tanya, macam mana cara nak dapat tahu kita ni taubat diterima Allah? Tengok situ sudah. Hang rasa diri hang macam mana? Rasa diri itu dah baik ke belum? Kalau rasa diri itu belum baik, ya bagus. Tapi kalau rasa diri itu dah baik dah, pergi dah bandingkan dulu. Itu bermakna dulu celaka, kini pun celaka. Lamanya celaka. Oh, dulu saya tahu sekarang ni nak baik sikit. Sama. Dulu jahat kerana buat dosa, sekarang ni jahat juga kerana rasa diri dah baik. Kita tak boleh rasa sikit pun kita ni sudah baik. Walaupun kita buat baik, jangan terasa diri itu sudah baik. Selalu kena rasa diri itu bersalah dengan Allah. Selalu kena rasa diri itu hina, celaka, bodoh, bangga dan sebagainya. Tak ada kecerdikan kita, tak ada kepandaian kita, tak ada kebaikan kita, melainkan dosa saja. Yang tu sifat-sifat orang sufi, sebelum mereka naik darjah ke darjah yang tinggi. Tanpa dua saja itu baik dah, tak ada apa, tak ada apa dah. Faham? Betul ya, faham. Baik, siapa? Dan tempat mereka itu pada Tuhannya daripada bahagia dan celaka, sa'adah dan syaqawah. Bahagia, sa'adah, celaka, syaqawah. Maka setengah daripada mereka itu sampai peluhnya kepada dua pelikatnya, dan setengahnya yang sampai kepada telinganya, dan setengahnya sampai kepada mulutnya dan hampir tenggelam padanya. Dan satu riwayat daripada Duhaq, Ad-Dahaq, seorang ulama hadis, dan bersesak-sesak segala makhluk, bertolak-tolak mereka itu, setengahnya akan setengahnya, hingga adalah di atas segala, hingga adalah di atas kaki 1000 kaki, hingga masuk manusia di dalam peluh, gelap dalam peluh. Dan pada satu hadis, jikalau lepas
perahu di dalam peluh segala makhluk pada demikian hari itu, nescaya berjalan ia mana kata berlayar perahu tu. Punya banyaknya peluh, jadi dah jadi macam air banjir, jadi lautan peluh. Kata setengah ulama, dan apabila berpeluh segala makhluk pada demikian hari itu daripada sangat panas matahari, adalah tiap-tiap seorang tenggelam di dalam peluhnya, tenggelam dalam peluh sendiri. Tiada mencapai ia akan orang yang di tepinya, seperti tiada dapat berjalan seorang pada hari kiamat di dalam nur orang yang lain. Maknanya bergantung kepada keimanan dia. Soalnya adalah nur seorang manusia atas kadar dirinya jua. Nur maknanya petunjuk Allah, hidayah Allah, kurniaan Allah itu di atas apa yang dia bawa bekal kepada matinya. Bila kita nak sediakan bekal, kita pun tak tahu. Kita bukan tak tahu, tapi kita fikir. Kita rasa tak apa, umur aku panjang lagi tu, nanti aku mulalah beramal. Allah Ta'ala kan maha murah penyayang, sekali taubat pun dia terima. Kau mati tak ada nak taubat, dia belum. Kena Allah belum lagi, sembahyang tak khusyuk lagi, hutang banyak lagi, hutang dengan Allah lagi banyak. Boleh duduk relax lama, umur dah 80. Wal'iyadzubillah. Ya, janganlah kita jadi lagu tu. Kita menyelam dalam laut, tepi pantai tu pun boleh lemah. Menyelam kat swimming pool pun boleh lemah. Dengan sungai pun boleh hanyut. Ini lautan peluh. Peluh lagi kau tu. Peluh sendiri pun kadang-kadang tak sanggup nak bau. Ini bercampur-campur dengan peluh keling, peluh Cina, peluh orang kapi. Kita tak tahu lah nasib kita atau tidak dengan rahmat Allah. Maka sentiasa mereka itu di dalam yang demikian itu 1000 tahun. Bukan yang sekejap, 1000 tahun. 1000 tahun akhirat, bukan 1000 tahun dunia. 1000 tahun akhirat. Sehari di dunia macam 1000 tahun akhirat. Kalau 1000 tahun akhirat, Allah, kita hidup pun tak sampai 1000 tahun. Sekarang ni kalau orang umur 90, dan kira orang yang terpanjang umur dah tu. Dan 100 tu betul-betul komisen dah tu. Dan 100 tu tak mati lagi, jangan duk bangga lah. Terkadang Allah memanjangkan umur seseorang itu sehingga tersangat panjang umurnya. Hikmahnya Allah nak beri dia nikmat. Yang di belakangnya ada azab. Setiap nikmat tu ada azab. Setiap nikmat tu ada azab. Setiap nikmat itu berganda-ganda azab. Wal'iyadzubillah. Dah betul berbangga-bangga pula dengan kemungkaran dia. Wal'iyadzubillah. Jadi kita tuding
diri kita dengan tulis orang. Nak tulis orang, tulis yang baik-baik supaya kita nak contoh, nak ikut dia. Jahat dia dengan dia nampak. Jadi bertambah jahat kita itu bila nampak jahat orang. Tanda kita ni jahat, kita dah nampak jahat orang. Tanda kita ni jahat, kita dah selari nampak jahat orang. Tanda kita jahat. Tu kita nak tahu kita ni jahat ke baik. Baik ke jahat ke baik? Tidur lah. Tidur memang. Malam tidur, siang tidur, maghrib tidur, jadi apa? Jangan apa nak tidur kan mau pergi bersuka. Sebenarnya tak payah suruh dulu. Dah tak faham tu. Baik, habis. Dan pada satu hadis, jika hingga mendengar mereka itu suara memukul an-nafud. Apa yang nafud? Yakni seperti gendang, takut segala hati mereka itu, dan khusyuk segala mata mereka itu, sebab besar suara pukul pada nafud itu. Ini kuatnya gendang itu, bunyi dia. Dan sangka mereka itu turun azab dengan mereka itu. Maka antara demikian itu nyata bagi mereka itu Arsyir Rahman menanggung 8 orang malaikat. Seorang malaikat perjalanan 20,000 tahun. Punya besar dia. Ini malaikat. Dan baginya suara yang amat besar dengan tasbih, dengan bertasbih. Tiada kuasa segala ukur itu, ini akal-akal manusia itu, mendengar akan dia. Hingga tetaplah arash pada bumi yang putih. Jadi jadikan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, Yawma tubaddilal ard ghairal ardi was-samawati matwiyatu bi'ainihi. Biyamini wassamawati matwiyatu biyamini. Hari yang ditukar akan bumi lain daripada bumi. Yang 7 petera langit dilipatnya dengan kudratnya, dari zat Allah yang bersifat dengan kudrat itu. Dan ketika itu tunduk segala manusia kepada mereka itu, berombak-rombak. Kepada mereka itu bersesak. Berombak ke bersesak? Berombak. Sini kami saya nampak.
Setengah mereka itu di dalam setengahnya 1000 tahun. Dan Tuhan yang jadil tiada memandang kepada mereka itu, dan pada ketika itu berjalan sekalian mereka itu kepada Adam. Baik, habis. Siapa dia nak jalan pada Adam? Kerana nak memohon syafaat Nabi Adam. Dan kita berhenti dekat dulu. Kemudian katanya, dan pada satu cerita Wallahu a'lam. Satu soalan. Akhir-akhir ini trend ceramah tazkirah motivasi berbentuk pengisian rohani, pembentukan healing hati dan sebagainya makin banyak diadakan. Ramai yang hadir walaupun berbayar berbanding majlis ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf secara berkitab turus. Sangat sedikit walaupun free. Apa hukumnya? Terima kasih. Hukumnya adalah harus. Kiranya ilmu fardu ain sudah pun lulus. Jadi kalau fardu ain dah lulus, tak apa. Dia bagi motivasi untuk menyadarkan diri supaya timbul ikatan rohani dengan Allah, maka itu tak apa. Itu pun fardu ain juga. Fardu ain ni ada dua jenis. Satu fardu ain ilmu, satu lagi fardu ain amal. Fardu ain ilmu itu iaitu kuliah-kuliah tauhid, fiqh, tasawuf yang kebanyakannya free, diadakan di masjid, surau dan sebagainya. Memang jarang orang pergi. Pasal apa? Sebab kebanyakan orang sudah mengerti tauhid, fiqh, tasawuf tu. Maka kalau dah berhenti tak apa, tak pergi pun tak apa. Baik. Yang kedua, fardu ain amal. Macam mana fardu ain amal? Fardu ain amal ni yang pertamanya menyadarkan diri supaya bertaubat dan beramal setelah berilmu. Menyadarkan diri supaya bertaubat dan beramal setelah berilmu, itu fardu ain yang kedua. Jika kita ada ilmu, wajib kita taubat. Dan wajib kita menyadarkan diri. Macam tadilah, kita menyadarkan diri supaya rasa insaf, supaya jadi orang yang bertaubat. Jadi amal yang pertama menuntut ilmu, amal yang kedua menginsafkan diri dan bertaubat. Dan amal yang ketiga dan fardu ain yang ketiga ialah istiqamah alal ubudiyah. Itu tiga fardu ain. Fardu ain ilmu, fardu ain bertaubat dan menyadarkan diri. Yang ketiga fardu ain istiqamah alal ubudiyah. Jadi menghadiri majlis-majlis motivasi untuk menyadarkan diri, mudah-mudahan itu adalah fardu ain yang kedua tadi.
beramal, bermajlis untuk menyadarkan diri agar bertaubat dan beramal. Jadi adalah kebaikannya. Lepas tu kena bayar, ya, benda bersih, benda suci, kenalah bayar kan. Kita nak hidup beragama ni kena ada duit. Nak buat pondok kena buat duit. Nak buka pondok nak beli je. Daftar saja pun nak kena ada 5 juta. Ni tak ada duit nak kena tutup dah pondok. Zaman dah ni nak kena ada duit. Tak ada duit, dia nak beramal pun tak boleh. Kalau pondok ni pun nak kena ada duit. Tunggu arahan sebab orang mahu tutup. Kita tak ada duit. Jadi dia buat motivasi, kena duit. Dia nak sewa dewan, dia nak sewa sound system, dia nak beli tirai, nak buat hijab lelaki-lelaki perempuan. Semua tu kan kena duit. Jadi dia nak ambil lah bayaran semua yang dia beli tu, yang dia sewa dan sebagainya. Dia nak bagi sebuah hati kepada penceramah. Ceramah tu datang daripada jauh, mungkin dia naik kapal terbang, tiketnya, hotelnya, makan minumnya, tak kata nak bagi apa. Engineer outstation dia klik, dia bagi apa, 1,200, 1,500, 3,000. Perdana Menteri outstation ratus-ratus ribu kliknya. Tiba-tiba ustaz outstation kupang tak ada. Dia nak makan apa? Berfikir ingatkan. Ya. Jadi haruslah dia buat tu berbayar. Dia nak sewa dewan lagi, sewa sound system lagi, buat catering lagi, makan minum. Cuba kira apa duit. Pondok ni, pondok saya ni yang ujung kampung ni, suruh Ulu Banat, orang kata Ulu Deng, kita orang kata. Kadang-kadang kita buat majlis pagi tak ramai pun 200 orang lah. Buat makan, sewa apa, kemah, jemputan ceramah, habis 5,000 sekali buat. Ingat berat tak kena beli je kan? Tu kita kena fikir lah. Untuk apa tu? Untuk motivasi setelah mengaji. Kena pula motivasi untuk menyadarkan diri. Tu haduan yang kedua. Kita kena fahamlah perkara itu ya. Jadi jika dia tanya apa hukum, hukumnya haruslah. Tak ada dosa, tak pun. Lihatlah macam mana. Kalau penceramah tu datang dari jauh, padahal kita nak bagi kajian 10,000. Dia datang daripada Yaman tu. Dia datang daripada mana? Syria. Dia datang daripada mana? Abu Dhabi. Dia datang daripada Timur Tengah, Palestin contohnya. Takkan nak bagi supang dia. Takkan nak pergi minum air rubiah, tak pergi makan. Habis orang yang datang, jadi kita kena fikirlah benda tu mana kena duit. Jadi mengeluarkan belanja untuk mengadakan majlis agama bagi menimbulkan kesedaran, itu adalah bagus, baik. Cuma jangan melampau-lampau. Itu je lah. Ya, jangan melampau-lampau. Penceramah minta 1 jam 15,000. Banyak sangat. Datangnya mana? 200 km 200 km datang Kuala Lumpur pergi. Dia orang KL. KL pergi pun dia minta 15,000. Hotel lain, transport lain, dayang lain, ngapit lain. Banyak sangat kan.
Jadi biarlah patuh dengan padat lah. Jangan minta lah. Saya dengar tu almarhum Ustaz Ismail Kamus, dia cerita orang Jepun dia dah tempat jauh, lebih kurang 300 Kuala Lumpur pergi Johor, 300 km lebih, 300 km lebih, 350 km pun lebih kurang. Orang tanya dia, Ustaz kami nak bayar berapa? Dia senyum. Dia kata, orang dengar ceramah saya pun saya untung. Ya, tak bagi pun tak apa. Masya Allah. Ini kata almarhum Ustaz Ismail Kamus. Saya dengar dia cakap tuan-tuan, ya Allah. Dia pulangnya hati Ustaz. Cuba tanya penyanyi. Saya nak panggil dia buat lagu rock kat sini, kat Port-Isen. Jangan kata kita nak beri, tak, dia sendiri dah habaq dah. Dia punya harga berapa. Tak ada 50,000, jangan panggil. Dia sendiri dah ke bawah. Tapi kita ni jenis kodok yang dah halal ke situ kan. Jangan kata 50,000, 5 juta pun kita jari. Tu K-pop datang Penang 2 juta bayar. Sampai ter K-pop pada dia sendiri. Takut dia bayar. Tapi ceramah dia letak 6,000, 10,000, betul mahal gila babi Ustaz. Padahal dia punya motivasi orang sedar serta menangis. Tak apa kalau lagu tu tak apa. Ya. Orang sedar serta menangis sampai orang tak tinggal dah solat. Bolehkah dibayar dengan harga 1,000, 50,000, 100,000? Kesedaran ni tak boleh dibayar. Ya. Faham tak? Tapi meletakkan harga itu lebih baik jangan. Walaupun meletakkan harga itu harus, tapi janganlah melampau-lampau. Begitulah. Ya, harus meletakkan harga, tapi jangan melampau-lampau. Afdalnya jangan diletakkan harga. Macam kata almarhum Ustaz Ismail Kamus tadi, dia kata apa? Orang dengar ceramah dia pun dia sudah dapat untung. Untung kat mana tu? Untung di akhirat. Orang ikhlas dia macam tu, dia kira akhirat tu. Orang tak kenal dia pun dapat. Orang tak hormat dia pun dapat. Dia nak cari redha Allah, keampunan Allah. Banyak habis dekat tu. Wallahu a'lam. Jadi kita sambung. Dan pada satu cerita ila akhirihi wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu a'lam. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك
يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.